Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tetamu Bikin Super Cakap. Pada hari ini kita bersama Madiha Fuad yang dikenali sebagai Medi di episod ke-6. Dalam segmen Bikin Super Cakap, kita akan bercakap tentang mental health, iaitu kesihatan mental. Okey, seperti kita kenalilah, Medi ni ataupun Madiha Fuad merupakan pengasas ataupun Ketua Pegawai Eksekutif dari Plus Vibe yang cukup terkenal, cukup pakar dalam bidang kesihatan mental. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut lah kot, kita jemput Madiha Fuad, Medi, untuk perkenalkan sedikit latar belakang, macam mana tertubuhnya Plus Vibe, macam mana tercetusnya idea untuk bantu rakyat Malaysia menangani masalah kesihatan mental. Okey, silakan Medi. Terima kasih Nat. Such an honor to be here. Memang sepatutnya kalau kita lihat pada zaman COVID dulu, 2020 tu, kesihatan mental ni, it became a very big issue. Betul. And same for myself as well. Masa tu memang saya tak sangka saya akan masuk dalam bidang kesihatan mental ni. Because before that, I've been an entrepreneur for the past 10 years dah. Buat F&B, buat interior design, bukan banyak small businesses. But start COVID tu was when I had my own experience juga. I got into an accident. I was semi-paralyzed for 1 year. Couldn't move my arm because my long thoracic nerve tu, it was damaged. Then daripada situlah tercetus idea untuk nak provide an on-demand mental health platform, whereby we started as an NGO lah, nak membantu rakyat Malaysia, and that's where daripada situ kita grow and alhamdulillah until today dah dekat 5 tahun. 5 tahun. Ada dekat 60,000 pengguna and over 300 therapists across Malaysia. Okey, baiklah. Dengan pengalaman yang ada selama Medi di Plus Vibe, jadi tajuk kita pada hari ini sudah tentu kita nak tengok pengaruh stigma terhadap kesihatan mental tu sendiri macam mana, Medi. Sebabnya kita faham, you sendiri orang kata ada pengalaman mengalami kesihatan mental itu sendiri. Apa you ada, you kena hadap sendiri macam mana you punya perasaan, you kena lawan sendiri, you punya orang sekeliling akan cakap-cakap kan. So, dari segi itu sendiri, macam mana pengalaman you untuk mengatasi stigma tu sendiri dalam orang kata persekitaran yang terdekat sahaja. Okay. Kalau kita lihat stigma ni, whenever kita nak kongsikan satu masalah, what happens? Orang akan kata, tak apalah, get over it. It's just a chapter. You boleh kuatkan diri. But at the same time, walaupun you nak kuatkan diri, if you go through a certain situation, memang tak boleh. Ada banyak sebab. Mungkin sebab you penat, mungkin sebab mental you, mungkin betul-betul stress, mungkin cortisol level, this is your stress hormone in your body is too high. So memang you tak boleh nak kuatkan diri untuk nak overcome or just jump out of a situation yang membuatkan you rasa anxiety atau depression. Kalau kita lihat stigma, honestly, untuk nak cari seseorang yang kita boleh betul-betul kongsikan masalah tu, that is the biggest issue yang kita lihat in the past 5 years ni. Kenapa orang tak conflict? Tapi kebanyakan ramai orang lah, kebanyakan berkata, alah, mental health ni, kesihatan mental ni biasa saja. Sebab nampak kita di luaran kita sangat okey, fizikalnya nampak normal saja, tapi dalaman kita tak tahu macam mana. Sebab tu, kalau kita tengok sebenarnya, bila dalaman kita orang merosot, dia menyebabkan integriti kepada diri kita sendiri. Sebabnya, yelah, kita kena sayangkan diri kita. Sayangkan diri kita salah satu faktor integriti. Jadi macam mana kita nak rangkumkan integriti, sayangkan diri kita ni untuk mengelak kesihatan mental itu sendiri, Medi? I think the focus is self-care. Sometimes when we look at a glass atau satu cawan kan, you akan isi tu dengan air. Ya. Tapi every time you help other people, okay, dah kurang. If you keep on giving and you don't keep some for yourself, then that is where you rasa kosong. Okay. And a lot of times we always dalam kita punya culture lah. Kita punya culture ni is always about giving to our kids, giving to our spouse, giving to the community, and we don't. Tapi kita lupa simpan untuk kita sendiri. Where kebanyakan a lot of my workshops, training, my talks is always about advocating. You boleh membantu ramai orang, but at the same time, tinggallah 10% untuk you nak jaga diri sendiri. And that can be whether it's rehab, it can be whether you have your me time, pergi keluar, jalan, walk out in nature, exercise. Now the new trend is pickleball, pergi main pickleball, gelak lah. I did a workshop recently and I asked the participant, when was the last time you betul-betul gelak?
And ada yang macam, tak ingat lah, mungkin 2 minggu, mungkin Soalan tu nampak mudah, tapi sebenarnya kita nak convey the message, how do I get the happiness tu sebenarnya sukar. Okay, to be honest, kalau kita bercakap tentang kesihatan mental lah, walaupun I tak pernah alami penyakit itu seperti mana you alami, sebenarnya I sendiri pun ada. Sebab kita akan a bit of depressed. Is one of the mental illness juga kan. So bila kita rasa depressed, kita senyap. Kita senyap. Kepada siapa nak kita nak bercakap? Lepas tu kita akan timbul rasa macam nak berlaku kekerasan pada diri kita. So bila dia dah terjadi pada I, mana integriti I pergi macam tu. So kalau kita lihat on the spectrum of mental health tu, everyone is either slightly here or bila dah betul-betul critical atau severe, dia dekat tahap extreme. So kalau kita lihat mental stress, daily stress, whether dekat tempat kerja ke, whether dengan keluarga, financial, childcare, semua orang ada some sort of mental stress. Cuma macam mana kita tangani isu-isu kesihatan mental kita dengan what do we do about it to reduce that cortisol, that stress hormone in our body. Yelah, sebab setiap individu tu dia mempunyai hormon yang berbeza. Level of stress pun berbeza, level of happiness pun berbeza. Jadi itu depends on the individual lah. Kalau kita sekadar berkata-kata, alah you punya stress management macam ni, tapi berbeza because adaptation and adoption of the certain individual tu berbeza kan? Betul. One psychological concept kalau saya boleh kongsi ialah satu theory of stress bucket yang you kata. Semua orang ada bucket tersendiri. Whether ada bucket besar ke bucket kecil ke. So this is something that you boleh buat one exercise dekat rumah. Draw a bucket and you boleh tengok the size of your bucket ialah you punya ability untuk tampung stress-stress dalam dunia ni. And then air yang masuk tu, kalau kita tak jaga akan melimpah. Which is stress pasal mungkin kerja ke, childcare, financial ke, relationship ke, atau maybe negative thoughts ke. And then kita kena tengok dekat akhir, the bottom part of the bucket tu, apa kita punya coping mechanism untuk nak keluarkan stress-stress air tu supaya it doesn't melimpah. So kadang-kadang kalau kita lihat coping mechanism apa? Makan kek, mungkin tidur. This is not stress mechanism yang betul-betul luahkan toksin daripada badan kita. Because my friend pun ada satu view sama. Tak apalah Nat, kalau kita stress kita keluar makan. Boleh, but not very healthy in the long run. Yes. In the long run, kalau saya boleh nasihat, jumpa kawan-kawan. Talk to your family. Exercise. You need a shoulder. Nature. A lot of I see sekarang Gen Z ni selalu pergi healing dekat Cafe lah, dekat shopping mall. Boleh. Dulu masa saya dekat UiTM lah, dekat sungai, waterfall. This is the peaceful nature that is so important. Yelah, apa pun jadi kita orang kata kembali ke fitrah alam. Itulah. So, yelah, kita nak menangani stress level ni bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Jadi, everybody akan ada certain cara, certain orang kata teknik yang perlu dilakukan. So, you as one of the pernah alami penyakit itu, cara you tangani tu, surface dia. So, boleh katakan during that phase, my mindset was a victim mindset. Selalu fikir, kenapa jadi dekat saya? Kenapa macam ni? Kenapa saya tak boleh nak kuatkan diri? And it would always trigger me to go into anxiety or panic attack mode. And we will hyperventilate. Mungkin ada yang pernah rasa macam tiba-tiba sakit dada atau mungkin sentiasa gastric. These are all symptoms of mental stress, which is high cortisol level. Yang you rasa macam tak selesa sangat. Macam mana saya nak tangani? Honestly, for me, I dah cuba banyak. I tried to do so many things. Number one, honestly kena kongsikan dekat orang. So whether it's a therapist ke, kalau tak selesa dengan therapist, start with your close friend ke. Kalau betul-betul tak selesa, another concept yang I've seen so many people start doing ialah journaling. The point ialah you kena luah. Express. Jangan pendam. Bila pendam, dia akan meningkat and that's why you rasa betul-betul boleh control. The second part ialah cari satu purpose. For me, my purpose was, kalau benda ni jadi kat saya, mesti ramai orang yang lalui benda yang sama juga. So, mungkin saya boleh bantu diorang dengan
create satu platform yang diorang boleh kongsikan masalah secara on demand. Because for me, kalau saya stress sekarang, saya perlu bantuan sekarang. Kalau nak tunggu tu, mungkin saya akan tidur, saya akan tak apalah nanti. So, isu tu akan dipendam. So maksud sini you telah sifatkan diri salah seorang yang empathy. So, kita pernah alami, jadi kita akan rasa what if orang tu alami seperti kita. So kita boleh tak nak orang tu lalui seperti kita. Sebab kita faham, kita pun merasa perit dia macam mana dan kita tak nak orang tu rasa keperitan yang sama. Betul? Dan kalau kita lihat, kalau semua orang ada satu sikap empathy tu, my survival guide mungkin boleh membantu seorang lain. Your survival guide boleh bantu orang lain. So it's about sharing that problem. Bukan fikir secara negatif tau. Not a victim mindset, but more of an empowering mindset. Okay, saya kongsikan yang saya pernah lalui ini supaya kalau ada someone else yang lalui benda yang sama, dia cakap, oh dia boleh buat. Mungkin saya pun boleh cuba untuk kuatkan diri, untuk nak cuba teknik-teknik yang boleh membantu. So, nampak tak dekat situ adalah salah satu nilai integriti. Kita membantu orang lain. You bukan bantu seorang tau. You membantu lebih 300,000 rakyat Malaysia. Mungkin satu Malaysia ni, satu komuniti Malaysia dah bantu tangani penyakit gangguan mental ini sendiri. Jadinya kita nampaklah Medi walaupun seorang sahaja wanita yang mampu untuk membantu orang ramai. Tim sama wanita. Nampak tak you memperkasakan wanita sekarang ini? Okey, baiklah. Okey, kalau di sekarang ni you berdiri sebagai salah seorang pengasas, you juga telah memegang satu watak empathy. Ya, integriti you dalam memperkasakan wanita pun ada. Jadi macam mana lahirnya nilai pemerkasaan wanita tu sendiri yang you kata tadi kita bercakap tentang mental health. Dan pada yang sama, you memperkasakan wanita-wanita sebab kita faham kebanyakan majoriti wanita yang banyak dalam golongan gangguan mental. Betul tak? Betul. So, kalau saya lihat, empathy tu betul-betul grew inside me disebabkan saya sentiasa pergi conference, saya sentiasa workshop, saya sentiasa jumpa wanita-wanita dari different types of levels. Daripada parents yang ada children with autism, all the way up to parents dekat sekolah menengah. Dia akan datang, macam mana saya nak bantu, saya pernah all the way up to working adults. Mungkin dia orang kerja dalam industri oil and gas ke, banking ke, property ke, pun ada masalah. As mothers, they have a concern yang sekarang ni generation yang boleh dikatakan generation strawberry tadi tu. Atau snowflake tu, they are concerned. Ya. Dia tak tahu apa nak buat, which is affecting their mental health. And then all the way up to my university involvement. So, all the lectures, the professors. Sebab dia menjadi cabaran besar untuk wanita sebenarnya. Sebab gangguan mental ni sebenarnya berlaku pada wanita. Lelaki dia okay, dia relax. I'm okay. Lelaki bagi masalah, I'm okay. Lelaki lupa tarikh penting pun, I'm okay. Tetapi kalau berlaku pada wanita, jadi satu masalah besar. Jadinya wanita ni seorang, bukan kita nak cakap complicated, tetapi wanita ni suka satu yang teliti. Jadi sesuatu yang berlaku pada anak dia ke apa, dia jadi satu tekanan jiwa dah sebenarnya. Nak bagikan masa untuk pekerjaan, nak bagi masa sebagai isteri, sebagai suri rumah dan sebagainya. Jadi itulah. Okay, kalau saya boleh kongsikan, mesti ada yang kita punya male allies, kau Melayu ni. Kau lelaki. Kita pun ada rasa stres juga. Ada yang senyum-senyum. Kita pun rasa stres. But I'll share with you perbezaan dia. Ya. Bila saya cerita dengan saya punya therapist, dengan saya punya psychologist, counselor, psychiatrist semua, apa yang dia kongsikan adalah kaum lelaki, diorang ada stable hormonal level. So it's very consistent. Kaum wanita pula, hormonal level depends on our phases in our journey, in our mental health, in our menstrual cycle, right? So kalau kita lihat, ada kadang-kadang we feel very low, we feel very delicate. Ada kadang-kadang kita rasa okay, very empowered, very strong. So this cycle affects kita punya mental health. Any situation yang happen at a low phase, kita akan very delicate, dengan mudah ada anxiety atau depression. But it's about that support system that is very important. So itulah sebab tu kebanyakan berlaku dalam golongan wanita. Sebabnya dengan kerjayanya pun dah banyak kerjanya di office, dekat rumah pun anaknya banyak kerena. Dengan suaminya, kalau dapat suami yang memahami saya susah, saya dengar banyak. Ya, banyak masalah. Sebab itulah, jadi kita nak memperkasakan wanita ni supaya mereka balance dan juga kita nak gender equality juga. Okay, kita bukannya nak meninggalkan lelaki, tetapi kita saling melengkapi. Jadinya
Sebab saya ada saya ada baca satu kenyataan yang mengatakan, bagi saya itu stigma jugalah kenyataan itu. Mengatakan penyakit gangguan mental ini hanya berlaku di wanita sahaja. Saya macam, I'm as a lady macam, ya ke? Macam tu, ya ke? So, what do you say? Okay, well, if I was to compare the different roles, lelaki kerja dia provide, protect. Wanita sekarang ada yang provide, protect, and also kena jaga anak, and also kena jaga keluarga, and also banyak. In terms of the roles of women tu, memang banyak. That's why we see. And not only that, kadang-kadang kita sebagai wanita, we want to always improve, upgrade. Compared to before, sebenarnya our initial role hanya untuk nak jaga anak-anak saja. But now we take on a lot more roles, which is good. We grow. But at the same time, kita kena tahu macam mana nak manage kita punya kesihatan mental tu. Kalau tidak, we will burn out. Kalau tidak, that's where you see high suicide cases, divorce cases. Kita akan tengok ramai anak-anak yang tak terjaga. Anak tak abai. Betul. Because of the mental health state of women in general. Tapi apa yang kita boleh buat ialah untuk nak really create awareness yang sebenarnya kita kuat. Memang kuat. Kalau you have that support system, kalau you tak pendam masalah, kalau you buat satu lifestyle habit that is very healthy, exercise, you talk to people, you have a purpose. Semua benda-benda macam ni akan buatkan you rasa, okay, saya driven, saya ada hal itu. So, I ada fokus maksudnya dekat situ. Okay, baiklah. Kalau kita bercakap tentang, tadi kita cakap mental health. Okay, in line with the memperkasakan wanita. Okay, bila kita cakap dari sudut kerjaya wanita sendiri, kita faham wanita berkejaya mestilah dia integritinya tinggi. Okay, dan satu masa dia nak fokus on job. Pada satu masa nak fokus pada anak-anak. Tapi ke tengah-tengah tu adalah anxiety. Sebab kebanyakan sekarang banyaknya berlaku kes dera kepada anak-anak because of the mental health, anxiety itu sendiri. Jadi macam mana? So kalau kita lihat macam tu, the first thing ialah tanggungjawab the corporate companies to provide support. So a lot of times, I think right now, last year, there was an amendment to the Occupational Safety and Health Act, which includes, sebenarnya semua corporate company kena include some component of providing mental health support to the employees, because it is a big issue now. Ya, sebab terkesan banyak pada wanita sebenarnya. Tanggungjawab di bahu wanita itu bukan kata lelaki tidak berat. Sebenarnya sama. Cumanya emosi wanita tu berbeza sedikit. Betul? Betul. So it's about providing that mental support untuk nak luahkan perasaan, untuk nak betul-betul understand when you are at. So kalau kita ada battery level lah, kelas boleh kata 1 to 10. Kalau you dah tahu dah you are at battery level 3, 2 tu, you need to recharge. Tapi often time kita tak apa, nanti sampai dah betul-betul battery kosong. And that's where kita semua, whether lelaki ke perempuan ke, we will get agitated and angry very fast. Okay, baiklah. Kalau itu soalan seterusnya, you mempunyai pengalaman sebagai seorang yang pernah ada penyakit ini. Jadi, apakah sumber dan pembakar semangat menjadikan you seorang pengasas Plus Vibe hari ini? Purpose. Honestly, purpose. Untuk nak membantu, untuk nak betul-betul lihat macam mana. Because I myself know that walaupun I was in that state yang betul-betul anxiety, betul-betul panic attack, betul-betul macam victim mindset, kenapa benda ni jadi kat saya, into now, I'm advocating for mental health. I'm building something, a solution yang dapat membantu ramai orang. So far, Plus Vibe ada 60,000 pengguna. And kita sentiasa buat touch base dekat semua universiti because mental health patut dibina and resilience tu patut dibina masa kita tengah belajar lagi. So for me, it was about purpose, nak betul-betul nak membantu rakyat, because in the end, alhamdulillah, the feedback yang kita dapat dekat the app after every session yang diorang chat tu, atau dekat saya punya Instagram ke, saya punya LinkedIn ke, orang yang kata terima kasihlah membantu. Dan aplikasi tu betul-betul saya perlu masa saya tengah going through a struggle. And bagi saya akan nangis, saya akan macam, oh alhamdulillah. And then I share with my team. It touches your heart when you get to help people yang you tak sangka, you don't even tak kenal pun. And one example was I went to a university in Negeri Sembilan, and that time a student came up to me. Dia kata, sekarang saya tengah buat degree, tapi sebenarnya saya guna your app masa saya umur 18 tahun, masa SPM, betul-betul saya rasa nak give up. And then I said, oh alhamdulillah, and now I can cakap, sekarang saya share dekat kawan-kawan saya semua. Because it's not about mentally ill tau.
Dia mental stress. Semua orang mengalami stress. So, kalau kita tak fokus kepada macam mana kita nak dapat sokongan yang betul, Membakar semangat. pendam benda tu dia akan jadi mental illness. So, Okay. tackle it from the very low spectrum of mental health. Okay, kalau bercakap tentang mental stress tadi tu, sewaktu you berada di lowest point, what do you do waktu itu? So, kita nak bangkit daripada bottom, menjadi daripada bawah ke atas. So, untuk menjawab soalan itu, kita kembali selepas ini dan Bilkis bercakap. Kita tunggu ya jawapan Medi selepas ini. Hai, bertemu kembali Bilkis bercakap bersama saya Medi and Medi. Okey, baiklah Medi. Kita ulas balik soalan tadi. Itu bagaimana Medi bermula daripada bawah yang dulunya mempunyai gangguan mental juga, mental stress yang telah menjadikan you pada hari ini. Kalau saya lihat balik yang like I mentioned earlier, memang untuk nak break out of that cycle tu susah. But it takes 3 things kalau saya boleh kongsikan. The first ialah your discipline, your life habits. Apa you buat sebenarnya? Is it sentiasa tidur ke, sentiasa avoid orang ke, sentiasa tak nak get a new perspective, tak nak cerita, atau you nak pendam ke? So it's about your discipline in terms of building new habits. The second part sebenarnya memang you kena bekerja keras. So for me to build Plus Vibes memang day and night untuk nak fikir strategi apa yang dapat betul-betul membantu orang. Strategi apa yang kita akan nak cuba untuk nak market atau buat visible product. And the second one is about sustainability. So it's all about discipline. So the first one was about really being disciplined, and then the second one is about kita punya exposure. So kalau kita buat satu produk, kalau kita nak fokus atau nak achieve satu goal and you are not visible, you tak dapat exposure tu, sangat susah untuk kita nak betul-betul grow. So kalau saya boleh lihat from 5 years ago, memang my life, my personal life dah sangat berubah. Because of all those habits of discipline, of hard work, of exposure. Dan kalau saya boleh touch a little bit more on this exposure part, exposure ni bermaksud kita bergaul with different types of people. Yang saya ceritakan tadi, it was from parents with autistic children, it was from working adults, it was from top management, it was from group of ambassadors. So saya punya knowledge in terms of kesihatan mental tu, saya boleh faham dan I can put myself in their shoes. Oh, kalau golongan macam ni, this is their challenge. Kalau golongan macam student-student, ini challenge diorang. So I have to understand kenapa different people ada dia punya level of stress, certain stress level dengan diorang boleh ke tak boleh untuk nak cuba teknik-teknik untuk nak tangani isu kesihatan mental. Yelah, tapi bila kita bercakap tentang visibility tu, tak semua yang berani. Betul. Jadi kalau nak berani tu kena mula dengan langkah pertama. Tapi tak ramai yang berani untuk langkah pertama tu. Selalu dia just macam di comfort zone yang selesa saja. Jadi macam mana tu? Okay, that falls under social skills. Yeah. Kalau kita lihat, kebanyakan kita segan disebabkan apa? Expectation, perception orang lain. Kita takut orang akan cakap apa. Kita terlalu ambil peduli dengan kata-kata orang kan? Instead, if you just try, cuba saja, jangan give up. Bagi saya, the first 2 years, saya pun confused. Macam, benda ni akan jadi ke tak? Benda ni akan sustainable ke tak? Benda ni akan grow? Orang nak perlu ke tak mobile app ni? Because at that time, ada yang support, ada yang tak support. But if you have a vision ni, you betul-betul nak bantu orang, you betul-betul nak create satu solution yang inovatif, yang new, there's going to be challenges. So, kalau dari segi social skills tu, it's really about practicing. Kalau you tengok video saya 5 tahun dulu, memang kekok. Jauh beza. Medi dulu lain, sekarang lain sebenarnya. Berbeza dengan hari ini. Betul. And it takes practice. It takes you being comfortable untuk nak tengok cermin, untuk nak record, untuk nak tengok diri sendiri bercakap. If you are not comfortable dengan benda tu, maksudnya you nak jumpa orang lain pun, social skills you pun macam segan-segan. Segan-segan malu. But when you build that confidence level, you practice, you tahu apa you nak cakap, you ada the right knowledge, you baca, you are equipped with semua knowledge, you nak cerita pun you confident. So it's preparation. So itulah antara
orang kata tips lah. You daripada 5 tahun ke belakang, you ada seorang yang seperti itu. Saya sebenarnya introvert tau. Orang tak percaya. Tiba-tiba dah lepas 5 tahun daripada extrovert dah. Ambivert tengah-tengah. Okay, baiklah. So, okay, kita dah nampak daripada you bermula pada bawah dan you telah meningkat menjadi seorang pengasas. Okay, Alhamdulillah. So, jadinya kita nampaklah keterangkuman Plus Vibe itu sendiri telah mencanak naik dan telah membantu ramai orang. Jadinya kita pun faham bahayanya gangguan mental yang dapat merosakkan produktiviti seseorang, betul? Jadinya kita pun tahu kes gangguan mental ini, whatever we call it, dia menjadi penyakit kedua terbesar selepas penyakit jantung. Dan statistik pun mengatakan semakin meningkat selepas pandemik COVID yang banyak kes-kes cubaan membunuh diri, cubaan untuk orang kata menganiaya diri sendirilah. Jadi sudah tentu ia berkait rapat dengan integriti dalam diri seseorang. Jadi macam mana tu Medi? Sebab kita nak kaitkan statistik. Jadi pada masa sama kita nak menangani perkara tersebut. So kalau kita lihat, there was one research yang saya kongsikan, I think in 2023 sebenarnya Malaysia has the worst productivity disebabkan kesihatan mental. Kesihatan mental. Kalau kita lihat di the workplace. And a lot of it has to do with employee turnover and stress. Orang akan ambil MC sebab diorang rasa macam mentally stressed, so diorang akan ambil MC. So that's where companies akan lihat, kenapa banyak sangat orang ambil MC tahun ni and the past 2 years. Dah jadi satu trend. Yeah, because diorang dah tahu diorang tak boleh nak cope. So what is the point diorang nak pergi kerja pun yang orang akan tengok, akan tanya, apa masalah? You okay? Are you okay? Tapi they can't do anything about it. So daripada situ kita tengok work productivity and mental health betul-betul correlate, and that's where corporates sepatutnya, sememangnya create a lot of advocacy, campaign, awareness event, talks. All of the surveys yang kita pernah buat dengan corporate ni semua employees kata sebenarnya kita nak tahu, tapi kita tak ada tempat untuk nak belajar macam mana nak handle stress management, emotional management, generational differences, conflict management. These are all skills yang kita tak pernah dibelajar. We learn from experience, but kita sepatutnya diberi training macam ni di tempat kerja. Namun kalau kita adakan few advocations punya method macam training, ceramah, it's like one off. Okay. Consistency is key. Yeah, consistency is key. But then yang datang hanya untuk mendapatkan CPD, merit sahaja. Namun begitu, still lagi kes meningkat, kan? Rugi. So daripada situ dia continuous juga. So bagi kita dekat Plus Vibe lah. It's identify dulu. Identify orang yang berisiko tinggi atau betul-betul ada high stress level. The second ialah untuk train. Maksudnya daripada identify tu kita dah tahu dah, oh okay, masalah golongan ni ialah childcare. Masalah golongan ni financial sebab orang masalah lain-lain. The second part, train, workshop. Okay, kita akan host workshop specifically untuk childcare, specifically untuk financial management, specifically untuk macam mana nak handle generational differences. And then transform melalui awareness campaign. So, dia memang konsisten. Kalau kita buat one-off event, hanya Oktober je kita buat World Mental Health Day punya event. Ya. Orang akan lupa selepas. Yelah, sebab kita pun setahun, 1 bulan tu je kita menyambut mental health punya campaign. But then, consistency itulah you cakap tadi ialah kunci utama. Tetapi itulah sebab kita berbalik semula apa yang kita bincang pada sesi pertama tadi. Lain orang lain cara, lain orang lain penerimaan. Tetapi bagaimana sewaktu you dulu seorang yang mempunyai penyakit itu, penerimaan orang sekeliling, macam mana you tanggapan mereka terhadap you pada waktu itu? So at first memang orang tak faham. The first level ialah, oh okay, she's going through this. Orang tak akan faham kenapa. And that's because of exposure. Mungkin macam for example, kita tak pernah lalui satu issue, let's say a quick example ialah I have a friend whose mother passed away. Saya takkan faham macam mana apa yang dia lalui. Now tanggungjawab apa yang beban apa yang dia akan lalui. So for me to understand her sangat susah. But apa yang kita boleh buat ialah dengar, support, bagi dia luahkan perasaan. That emotional support, especially now I love talking about these different types of hormone. Tadi cortisol, stress hormone. Sekarang oxytocin, which is love hormone. Tangan seseorang tu boleh berubah cara dia. That stress level boleh reduce.
the love hormone, oxytocin levels will increase. Tapi kadang-kadang kita segan, kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang kita tak biasa untuk nak provide that emotional support dekat kita. Sebab kadang-kadang kita tak biasa untuk memulakan sesuatu. Jadinya kalau kita bercakap tentang hormon, kita cakap tentang integriti itu sendiri. Macam mana kita nak kaitkan integriti ni dalam pada masa sama untuk tangani mental stress itu sendiri. Macam mana, Medi? So, sebab kita faham integriti itu perkara yang besar. Okey, bila dalam mental health itu kita rangkumkan sekali, Medi. Betul. Kalau kita lihat integrity ni is about ourselves. What are our values? What are our morals? How are we going to find a purpose dalam untuk nak create awareness dalam kesihatan mental ni. So, if you look at, okay, saya punya value sebenarnya adalah untuk nak fokuskan kepada mental health ni bukan satu isu mental illness. It's more about how do we become the best version of ourselves. And that comes from awareness, disiplin, kita nak belajar, knowledge. Kalau kita tak tahu kenapa kita mengalami sesak nafas ke, kenapa kita affected dengan satu situation, sebagai seorang individu, your role bukan untuk nak terus attack the problem. Your role adalah untuk identify kenapa. Self-awareness tu sangat penting. Self-reflection tu sangat penting. So kita lihat balik, oh saya rasa macam ni sebab apa, ada orang lain rasa macam ni. Mungkin saya boleh baca experience diorang, mungkin saya boleh read up. Sekarang lagi senang, ada ChatGPT, tanya ada ChatGPT. And daripada situ, you can get a list. Kalau tak sure betul ke tak, pergi cari research. For me, I love reading research paper yang saya boleh tengok. Case study where doctors buat eksperimen and you know, tengok, oh okay, this kind of hormone berubah atau anxiety, depression punya hormon ni berubah. One example kenapa zaman sekarang kita lihat ramai sangat orang ada anxiety and depression. Number one, memang this generation workplace stress is number one. It's very competitive compared to previous eras before. Number two, era ni sentiasa berubah. Technology, being able to adapt, kita kena sentiasa berubah. And that causes us stress. Number three, kadang-kadang kalau kita lihat generation yang kita mention strawberry tadi, bila dibesarkan dalam situation whereby parents sentiasa membantu, mentolong, sentiasa ada je untuk diorang, that prevents the younger generation from having a strong self-esteem sebab diorang tak pernah cuba. For example, katakanlah benda yang simple lah, tak boleh buka lah, tolong buka kan. Parents sebab sayang akan terus ambil, tak apa saya buat. Okay nah, untuk nak selesaikan masalah. Walaupun benda tu bagus, you show love and support, tapi what you should be doing, this is a simple example. Ada yang example macam, for example, kereta accident ke, atau mungkin tak dapat kerja ke. Parents akan terus, tak apa, saya tolong kau kawan saya untuk nak dapatkan kerja. But by doing that, you tak bagi dia susah. So, bila you tak bagi dia susah, what happens bila dia dah masuk tempat kerja and faces any issue atau benda yang dia tak boleh nak overcome, dia akan give up. And dia akan, alamak, nak minta tolong siapa? Atau, okay, nak pergi balik kat parents lah. At the same time, parents pun stress. So, do you see this cycles of building self-esteem is so important, tapi it comes with doing hard things. You have to do benda yang susah untuk nak build your confidence, untuk nak build your knowledge, untuk nak build your mental health and mental resilience. Okay, cukup impak ya punya penerangan pada Medi tu self resilient tadi ya. Okay, tadi Medi just mention sekiranya kita rasa down, kita rasa macam sedih ke apa, kita memerlukan orang untuk bercakap. Tetapi ada satu kenyataan yang saya baca, kita kalau boleh janganlah terlalu percaya pada orang. Dan juga ada yang kata juga kalau kita bertemu dengan secretary, kadang-kadang secretary memanipulasikan data. Jadi macam mana tu, Reti? Okay, saya pun ada baca, lihat benda tu. Ada juga pandangan yang kata, mungkin diorang pergi psychiatry, diorang rasa macam diorang sedih sahaja, tapi then diberi ubat. And ubat tu will change you chemically. Nah, ada pros and cons dia. Memang kalau you are going through depression, chemically dalam badan ni dah berubah. Because you already have high stress levels, your organs, everything, hormones, semua dah tak balance. That's where memang perlu medication, memang perlu psychiatry. Tapi, if you are at the early stage of this mental health spectrum ni, ada banyak spectrum, ada banyak stage. Kalau you dekat tahap awal, that's where sebenarnya kongsikan masalah ni much better. Right now, what we're doing is we're doing a joint venture dengan mental health clinic in Japan. And diorang pun kongsikan satu masalah yang sama whereby
Orang datang untuk minta medication tu dekat psychiatric. Tapi sebenarnya daripada umur 14 sampai 18, tetap makan medication. Sebab diorang tak kongsikan masalah. Masalah itu doesn't solve by medication. Medication just dampens your symptom for anxiety, depression and all these kind of things. Tapi you kena luahkan masalah. Sekarang isu dia ialah kita boleh percaya tak yang siapa yang kita kongsikan masalah tu. Sebab dia kasi tu elemen integriti sebenarnya. Sebab yelah kita faham doktor ialah golongan profesional. Kadang-kadang dia hanya menerima pesakit hanya untuk income semata-mata. Namun kita sebagai pesakit ini kita menaruh harapan tinggi. Padahal pada masa yang sama doktor pun memanipulasikan data. Okay, you ada penyakit sekian so you kena beli ubat ini. So jadi macam mana tu? Susah sebenarnya. So saya ada artikel, baca artikel tersebut. Jadinya mereka yang punya penyakit gangguan mental ini rasa kepada siapa aku perlu luah, kepada siapa aku perlu refer. Macam tu. So mungkin different people memang ada different experience. Mungkin yang kita baca dekat situ dia ada experience yang bad experience yang dia rasa macam dia tak nak take medication. Dia nak luahkan perasaan tapi tak ada support system. The first thing ialah memang you have to choose very carefully siapa yang diluahkan perasaan. Because kalau you dapat perspektif yang negatif, kalau you dapat perspektif orang lain yang pun ada victim mindset, you akan make very bad decisions, very poor decisions and it will affect you lagi teruk. So, what you need to do ialah cari orang yang betul-betul positif. Ada, you can easily sense. You akan duduk setengah dengan orang, you macam, oh best lah duduk dengan dia. Macam dapat positif macam Nat ni. Positif je aura dia. So, you boleh tahu. Compared to you duduk dengan seorang, dia sentiasa, memang macam tu. Negative aura. You have to be very, very careful. Kita akan sentiasa down. Betul. Akan buat you rasa down. And on our Plus Vibes app pula, the reason kenapa kita hanya ambil certified therapist and counsellor, bukan semua kita on board tau. Walaupun ada ramai therapist and specialist semua, kita akan put them through interview session juga. Kita pun nak tengok virtually, you boleh tak show empathy. So that's where even in Plus Vibes, kita pun rasa you have to be careful who you let to share your problems. Okay. Baiklah. Jadi kalau itu dari sudut orang kata perkongsian masalah dengan siapa kita nak berkongsi kan. Jadinya penyakit gangguan mental ini dianggap sebagai satu penyakit kronik. Ada yang beranggapan tidak kronik, biasa sahaja sebabnya fizikal kita nampak normal. Tapi dalaman kita orang tidak tahu. Tetapi setengah golongan ini ambil ringan akan gangguan ini dan menganggap tiada keperluan untuk mendapatkan rawatan. Jadi apa yang Medi rasa sebabnya? Yelah, kita tak tahu tahap depressed tu orang macam mana dan ia pun melibatkan integriti. Kalau kita melakukan sesuatu perkara yang baik, sudah tentu integriti kita akan bagus. Namun, orang kata, alah tak apa, biasa saja penyakit ini. Macam mana tu Medi? Okay, ada juga. Okay, kita lihat balik dekat stress bucket tadi. Kalau you ada banyak stress tapi ada satu lubang je untuk nak release stress tu, maksudnya of course your mental health will be at stake, will be at risk because you tak ada coping mechanism yang bagus. So kalau you're in that situation whereby you rasa macam, oh tak, sebenarnya saya ni betul-betul ada satu masalah yang saya perlu kongsikan. Remember that spectrum tu, you boleh analyse. Adakah you punya masalah mungkin because of one situation atau masalah you prolong selama 3 bulan atau prolong selama 6 bulan atau dah lebih setahun. So daripada situ you boleh analyse adakah you sentiasa anxiety, sentiasa panic attack, sentiasa depressed, sentiasa avoiding different situation. Even depression pun ada dia punya tahap-tahap. Tahap pertama depression adalah negative thinking. Tahap kedua adalah kita berhenti melakukan aktiviti-aktiviti yang kita suka. For example, jumpa kita punya keluarga, main sports ke, benda itu kita stop. Ketiga, isu-isu self-harm act. Right? And keempat tu is when we start to have thoughts of suicidal. So you see there are stages. Kalau kita dah tahu kita dekat tahap 1 and then kita dah reaching tahap 2 yang kita dah start avoiding family, avoiding activity yang dulu kita pernah suka, that's why kita kena juga cari bantuan. Jangan pendam because bila kita pendam walaupun kita rasa benda tu kecil, bila it's prolonged, it will develop into mental illness because chemically badan kita dah berubah sebab high cortisol stress level.
Sebab kita ramai suka pendam. Lebih baik pendam. Kalau kita berkongsi, kita akan berfikir satu stigma kita ialah nanti kan kita menyusahkan orang sebenarnya. Betul tak? Rasa macam tu. Mesti akan rasa perkara yang sama. Dia akan fikir, nanti kalau I bagi tahu, nanti akan menyusahkan family. Betul tak? Jadi stigma itu sebenarnya memakan diri. Jadi bila kita berbalik semula kepada elemen integriti itu, integriti pada diri kita sendiri itu sebenarnya besar. Okay, jadi kalau kita cakap integriti sayangkan pada diri sendiri, macam mana? Kalau you cakap tadi purpose, what else? Okay. So, kalau kita nak sayangkan diri sendiri, number one, memang find a purpose. Number two, you have to know when your mental health is at risk. Kadang-kadang kita tahu, okay, kesian. Kesian tak nak kongsikan dekat keluarga, tak nak kongsikan dekat kawan-kawan. Mungkin dia letih, penat nak dengar kita duk complain. Tapi, at the same time, you have to know yourself. Adakah saya dekat tahap spektrum yang ini? Kalau saya dah tahap spektrum, saya avoid keluarga saya sebab saya tak nak dia orang risau, itu dah stage 2 of depression dah. So you already know, as an individual, you perlu dapat sokongan. Kalau you tak dapat sokongan, that is where you see, alamak, akan risk developing further mental stress, mental illnesses. Yang kita lihat sekarang mental health is going to be the number one health issue above cardiovascular disease. 2030, mental health is expected to become globally the number one health issue. Okay, baiklah. Kalau begitu, pernah tak you ada pengalaman berinteraksi terus dengan pesakit yang mempunyai gangguan mental instead of sebab mereka meluahkan melalui apps? Ada tak? Ada. So dia orang akan kenal kita melalui app, but then kita orang buat banyak activity on ground. That's why I was sharing about nak pergi event, nak pergi buat workshop, pergi buat conference, saya buat talk dekat university across Malaysia. Semua state kita dah pernah pergi dah. And daripada situ, selepas conference tu, ada yang tiba-tiba lari nak meluahkan perasaan sebab dia kata saya takut. Saya tak ada peluang untuk nak jumpa lagi sekali, so saya nak luahkan. And daripada situ, kalau you tengok saya, banyak kali saya tengok dia orang menangis, dia orang kata, saya sebenarnya ada masalah ni, apa saya nak buat? Kalau diberi peluang, kalau dia orang betul-betul percaya, dia orang akan kongsikan masalah dengan dia orang nak luahkan masalah. Tapi isu di sekarang ialah tak ada tempat nak luahkan masalah. Tak ada tempat untuk mengadu. Tak ada tempat nak percaya. You see? Atau dia orang fikir, isu saya ni sebenarnya mental health issue ke tak? Dia orang tak tahu. Because kesedaran tu tak ada. Okey. Jadi, yelah sebab untuk kita mengadakan satu kesedaran tu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, betul? Jadinya, yelah, mental health ini ialah satu penyakit yang agak kronik. Ada yang kalanya kita tidak mendapatkan rawatan, tapi tiba-tiba boleh, orang kata boleh maut-maut lah kan. Pernah tak berlaku yang, yelah, mental health ni kita kata penyakit yang kedua terbesar daripada penyakit jantung. Namun kadang-kadang ada yang mengatakan, tak apa, penyakit ini tidak mau maut. Okey, jadi untuk jawab soalan itu, kita kembali selepas ini.